sebenarnya kan. Dalam banyak-banyak frozen area, apa supermarket, kita orang paling suka dekat Maiden. Sebab Maiden ada macam-macam weh. Maiden yang dekat Kajang, kat Semenyi kan. Maiden sini kan, kari pap, roti canai, semua benda yang kau terfikir macam tak mungkin orang frozen, dia orang frozen kan. Otak-otak dia orang frozen kan. Kari untuk cicah, roti canai dia orang frozen kan. Martabak, kondok frozen. Anything yang dumpling confirm lah ada. Frozen pizza. Lepas tu mochi, kuih, hopang. Kuih hopang Korea. Aku rasa macam kat sini kan, opportunity macam kalau business local yang selalu buat frozen tu kan, diorang akan target Maiden. Pau yang cakap lah memang ada pau. Frozen area dia bukan sekadar nugget atau ayam goreng je. Bukan sekadar macam benda-benda basic yang selalu nampak. Dia macam benda-benda pelik-pelik. Portugese egg tart weh. Kau plus egg tart frozen. Aku tak nampak kat tempat lain. Tak tahulah kalau cucuk badak. Kuih apa lagi yang kita boleh frozen ke bang? Boleh buat jadi business opportunity ni. Macam-macam ni. Mantau. Tak payah buat. Dah ada dah. Ambil je. Lepas tu kuah dia mesti ada somewhere here. Serunding frozen. Serunding dah lah memang tahan lama dia frozen kan lagi. Letak kari pap. Apa namanya tu? Donat. Cucuk. Kari pap, samosa, otak-otak, kondok, sausage roll, cucuk badak, onde. Kau rasa onde orang nak frozen? Dah ada kat sini. Kita orang memang akan target Maiden kalau nak beli benda-benda frozen lah. Even ni masa kita camping hari tu, kita orang beli kat sini lah barang-barang untuk kat campsite. Senang and sedap. Yang penting sedap. So nice. Can I have this pau mini? Okay, kau tengok ni. Ini dah siap rebus. Manis, sweet ni tau. Lepas tu orang cakap, malas lah weh nak kopi-kopi, malah nak makan. Say no more. Dah siap kupas weh. Apa lagi yang korang nak rungut kan? Suruh kunyah kan ke? Suruh suap. This is so nice. Dah siap kupas weh. Benih pun ada kat sini. Biji benih RM5 je. Bila orang tanya kau beli benih cili kat mana? Cakaplah Maiden. This is Maiden guys. Wait, minyak tanah pun ada. Apa je yang tak ada kat Maiden, minyak tanah pun ada. Ni bagi hard pun. Untuk menjahit pun ada.